Ramai orang percaya bahawa hanya dengan makan banyak sayur-sayuran, minum yogurt dan mengambil suplemen probiotik sudah cukup untuk mengekalkan kesihatan usus. Namun, Dr. Mort Reisel yang telah menghabiskan lebih daripada 12 tahun berjuang dengan masalah kembung perut, perut sebu dan sakit perut kronik, telah menemui satu kebenaran yang sangat bertentangan. Beliau telah mencuba pelbagai cara, dari menambah pengambilan serat, mengambil probiotik, melakukan detoks sehinggalah mengambil ubat gastrik, tetapi gejala-gejalanya menjadi semakin teruk sehingga badannya hampir tidak dapat pulih. Daripada pengalaman bertahun-tahun itu, beliau telah memahami secara mendalam mekanisme tindakan mikroorganisme di dalam usus dan menemui 8 kesilapan yang dilakukan oleh kebanyakan orang tanpa disedari. Dalam video ini, doktor akan menerangkan secara terperinci setiap kesilapan tersebut, bukan berdasarkan buku teks semata-mata, tetapi daripada pengalaman langsung seseorang yang pernah menderita penyakit usus selama bertahun-tahun. Jika anda adalah salah seorang yang sering mengalami kembung perut, perut sebu atau berasa tidak selesa selepas makan apa sahaja, sila dengar dengan teliti dari awal hingga akhir kerana apa yang anda percaya baik untuk kesihatan usus mungkin sebenarnya sedang merosakkannya setiap hari. Doktor menasihatkan bahawa jika usus anda mudah teriritasi, anda harus memilih jenis serat yang lebih mudah dihadam seperti sayur rebus, sayur kukus atau serat yang telah melalui proses penapian semula. Jadi seperti kimchi, jeruk atau kefir. Tetapi jika usus mengalami keradangan yang teruk, anda harus merehatkan usus dengan mencuba diet berasaskan haiwan untuk tempoh yang singkat dengan menumpukan pada daging, telur dan ikan supaya sistem pencernaan mempunyai masa untuk pulih. Bahan-bahan yang membantu membaiki lapisan mukosa usus seperti glutamin dan zinc carnosine juga merupakan bantuan yang baik kerana ia adalah bahan mentah untuk tubuh membaiki dirinya sendiri, bukan ubat. Perkara yang paling penting adalah jangan berpegang pada kepercayaan lama bahawa semakin banyak serat yang dimakan semakin baik, tetapi ingatlah bahawa usus memerlukan serat yang sesuai dengannya. Jika anda mahu sistem pencernaan kembali benar-benar sihat, satu perkara yang sangat penting adalah memberi masa untuk usus berehat. Kebanyakan orang makan secara berterusan sepanjang hari, dari sarapan pagi hingga ke snack lewat malam, menyebabkan usus terpaksa bekerja tanpa henti. Setiap kali kita makan, organ dalam sistem pencernaan perlu bekerja keras untuk merembeskan asid mencerna dan menyerap nutrien. Apabila tiada masa untuk berehat, luka-luka keradangan kecil di dalam usus tidak dapat sembuh dan kita akan berasa perut sebu atau kembung secara berterusan. Cara yang paling mudah dan berkesan adalah puasa berkala, intermittent fasting. Tidak perlu berpuasa sepenuhnya, hanya perlu memanjangkan jarak antara waktu makan dan berhenti makan snack di antara waktu makan utama. Apabila sistem pencernaan berehat, usus akan mula pulih, mengurangkan keradangan dan berfungsi dengan lebih cekap secara ketara. Ramai orang mendapati bahawa selepas berhenti makan snack selama beberapa hari, badan menjadi lebih ringan, penghadaman lebih mudah dan tenaga kembali pulih kerana usus tidak lagi perlu bekerja secara berterusan. Dalam mentega terdapat satu bahan yang dipanggil butyrate. Ini adalah sumber tenaga penting untuk sel-sel di dalam usus besar dan membantu membaiki lapisan mukosa di dalamnya. Oleh itu, lemak semula jadi, terutamanya minyak sapi ghee, bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Malah ia membantu usus menjadi lebih sihat. Anggapan bahawa makan dalam hidangan kecil tetapi kerap itu bagus adalah tidak benar sama sekali. Semakin kurang kekerapan makan, semakin banyak masa usus dapat berehat. Mulakan dengan perkara yang paling mudah hari ini. Berhenti mengunyah snack dan anda akan menyedari bahawa usus anda hanya memerlukan masa untuk berehat dan kembali sehat. Satu punca utama yang menyebabkan usus lemah dan sukar menghadam adalah keadaan pertumbuhan bakteria yang berlebihan dalam usus kecil atau dikenali sebagai SIBO. Kajian menunjukkan hampir separuh daripada populasi pernah mengalami keadaan ini tanpa disedari. Apabila bakteria yang sepatutnya berada di usus besar bergerak naik ke usus kecil, mereka akan mula menapai makanan di tempat yang tidak sepatutnya, menyebabkan gas, kembung perut dan perut sebu. Ramai orang menyangka gejala ini tidak serius,
Tetapi sebenarnya, SIBO boleh membawa kepada masalah berterusan seperti kembung kronik, penyerapan nutrien yang lemah dan keletihan. Cara untuk mengatasinya bukanlah dengan mengambil lebih banyak ubat, tetapi dengan memulihkan keseimbangan bakteria dalam usus. Salah satu kaedah yang berkesan adalah menambah bakteria baik semula jadi dengan melakukan penapian sendiri di rumah. Bakteria L. reuteri adalah sejenis bakteria yang membantu menyekat bakteria berbahaya, mengurangkan gejala kembung perut dan membantu rasa lebih tenang. Apabila ditapai dengan betul, jenis bakteria ini juga membantu merangsang penghasilan oksitosin, membantu minda menjadi tenang dan tidur lebih nyenyak. Satu lagi perkara yang perlu diberi perhatian adalah tahap asid dalam perut. Ramai orang mengalami reflux asid atau kembung bukan disebabkan oleh terlalu banyak asid, tetapi kerana terlalu sedikit asid. Apabila asid menjadi lemah, injap antara perut dan esofagus akan berfungsi dengan lemah menyebabkan reflux. Oleh itu, pengambilan suplemen betaine HCl boleh membantu mengimbangi semula tahap asid dan membantu pencernaan protein dengan lebih baik. Selain itu, bahan seperti garam hempedu tulen, tuja, juga membantu menyingkirkan bakteria berlebihan dalam usus kecil dan membantu hati serta pundi hempedu berfungsi dengan lebih baik. Semua ini hanya akan berkesan apabila anda berhenti makan snack dan mengamalkan puasa berkala supaya usus dapat berehat dan berfungsi semula secara seimbang. Prinsip yang paling penting adalah jika usus sedang mengalami keradangan atau mempunyai terlalu banyak bakteria, jangan tambah pengambilan serat. Serat akan meningkatkan proses penapian dalam usus, menghasilkan lebih banyak gas dan menjadikan gejala lebih buruk. Berikan usus masa untuk berehat, makan makanan yang ringkas dan tunggu sehingga rasa kembung perut hilang secara beransur-ansur. Selepas menyingkirkan perkara-perkara yang memudaratkan usus, langkah seterusnya adalah memulihkan dan menyuburkan bakteria di dalam badan. Di dalam usus, kita terdapat trilion bakteria baik dan mereka memerlukan makanan yang sesuai untuk berkembang. Bakteria ini bukan saja membantu mencerna makanan tetapi juga mempengaruhi mood, tidur dan sistem imun. Daripada hanya menumpukan pada pengambilan serat, pilihlah makanan yang kaya dengan polifenol, sejenis antioksidan semula jadi. Bahan ini terdapat dalam banyak jenis makanan seperti sebut koko tulen, buah-buahan beri, kopi, alpukat dan minyak zaitun tulen. Polifenol membantu menyuburkan bakteria baik, mengurangkan keradangan dan melindungi sel-sel dalam usus. Satu lagi, cara yang baik adalah meminum sedikit air rendaman sayur atau air kimchi setiap hari. Bahan-bahan ini mengandungi bakteria baik tetapi tiada serat, jadi ia mudah dihadam dan sesuai untuk mereka yang mempunyai usus sensitif. Selain itu, kefir juga merupakan pilihan yang sangat baik kerana ia mengandungi bakteria yang lebih pekat berbanding yogurt biasa dan membantu mengimbangi usus secara ketara. Apabila sistem usus kembali seimbang, kulit dan mood juga akan bertambah baik. Ramai orang mendapati bahawa kulit kering atau jerawat berkurangan apabila bakteria dalam usus kembali sihat kerana bakteria bukan sahaja wujud dalam usus tetapi juga di seluruh badan termasuk pada kulit. Satu lagi perkara yang membantu usus berfungsi dengan lebih baik adalah cahaya matahari. Bukan sahaja kerana vitamin D tetapi sinar inframerah dan UV semula jadi juga membantu bakteria berfungsi dengan lebih baik. Keluar untuk mendapatkan sedikit cahaya matahari setiap hari akan membantu merangsang penghasilan melatonin, membantu tidur lebih lena dan mengawal keseimbangan dalam badan. Oleh itu, penjagaan usus tidak perlu rumit, hanya perlu pilih makanan semula. Jadi yang berkhasiat, minum sedikit kefir setiap hari, dapatkan cahaya matahari pagi dan biarkan bakteria berkembang dalam persekitaran yang baik sudah cukup untuk usus anda kembali sihat. Ramai orang masih percaya bahawa bijirin penuh adalah makanan yang baik untuk kesihatan usus. Tetapi hakikatnya ini mungkin salah satu makanan yang paling memudaratkan usus, terutamanya produk berasaskan gandum. Gandum hari ini tidak sama dengan gandum purba yang dimakan oleh nenek moyang kita. Variety yang telah ditambah baik untuk meningkatkan hasil mempunyai kandungan protein gluten yang lebih tinggi dan jauh lebih sukar untuk dihadam. Gluten adalah sejenis protein yang hampir tidak boleh dihadam sepenuhnya oleh badan. Apabila ia masuk ke dalam usus, ia akan menyebabkan iritasi pada lapisan usus, menyebabkan keradangan dan pencernaan makanan yang tidak sempurna.
Dalam bahagian kulit bijirin juga terdapat phytates, sejenis bahan anti-nutrisi yang menghalang penyerapan mineral penting seperti zinc, zat besi, kalsium dan magnesium. Apabila badan tidak dapat menyerapnya, akan berlaku kekurangan nutrisi walaupun sudah makan secukupnya. Selain itu, gandum juga mengandungi oxalates yang boleh menyebabkan batu karang serta iritasi pada usus dan sendi. Satu lagi masalah ialah bijirin dan roti selalunya mempengaruhi paras gula dalam darah dengan sangat cepat. Apabila karbohidrat ini dicerna, ia akan bertukar menjadi gula dalam masa yang singkat, meningkatkan insulin dan menyebabkan rasa letih selepas makan. Jika ini berlaku berulang kali setiap hari, ia akan melemahkan badan dan menyebabkan keradangan dalam usus. Oleh itu, jika anda mempunyai masalah pencernaan atau sedang cuba memulihkan usus, mengurangkan atau berhenti makan gandum adalah satu langkah penting. Anda boleh beralih kepada sumber karbohidrat yang lebih mudah dihadam seperti ubi keledek, labu atau nasi yang dimasak lembut. Makanan ini memberikan tenaga yang baik dan tidak membebankan usus secara berlebihan. Hanya dengan berhenti makan roti selama beberapa hari, ramai orang telah merasai perbezaan yang ketara. Gejala kembung dan perut sebu berkurangan dengan banyak dan sistem pencernaan berfungsi dengan lebih baik secara semula jadi. Selepas mengetahui bahawa bijirin dan gluten boleh memudaratkan usus, ramai orang cuba memulihkan sistem pencernaan dengan mengambil probiotik atau melakukan detox. Tetapi pada hakikatnya, sesetengah kaedah ini malah menjadikan usus lebih tidak seimbang. Salah faham pertama adalah mengambil probiotik atau yogurt biasa dengan harapan dapat meningkatkan bakteria baik dalam usus. Sebenarnya, jumlah probiotik dalam produk ini sangat sedikit dan kebanyakannya tidak dapat bertahan melalui asid perut. Kebanyakan yogurt di pasaran juga mengandungi banyak gula, rendah lemak dan mempunyai bahan tambahan, menyebabkan bakteria baik tidak dapat berkembang sepenuhnya. Jika ingin menggunakannya, pilihlah yogurt asli, tanpa gula atau kefir, jenis yang mempunyai bakteria lebih pekat. Salah faham kedua adalah melakukan detox atau enema, cuci usus. Ramai orang percaya bahawa membersihkan usus akan membantu badan menjadi bersih. Tetapi sebenarnya ia bukan sahaja membasuh sisa buangan, tetapi juga menyingkirkan bakteria baik, menyebabkan ketidakseimbangan usus dan menimbulkan gejala seperti cirit-birit atau senak perut. Cara yang lebih baik adalah membiarkan badan menyingkirkan sisa secara semula, jadi melalui hati dan makanan bernutrisi semula jadi. Salah faham ketiga adalah penggunaan antibiotik yang berlebihan. Antibiotik akan membunuh kedua-dua bakteria, baik dan jahat, merosakkan sistem usus. Sebaik sahaja keseimbangan hilang, struktur bakteria dalam usus tidak akan kembali seperti asal. Dan apabila ubat digunakan berulang kali, sesetengah bakteria akan bermutasi menjadi rintangan ubat, menyukarkan rawatan pada masa hadapan. Jika perlu menggunakannya, ia harus diambil bersama probiotik semula, jadi untuk meminimumkan kesan. Salah faham keempat adalah penggunaan ubat pengurangan asid apabila mengalami pedih ulu hati atau kembung perut. Ramai orang menyangka itu disebabkan oleh terlalu banyak asid, tetapi sebenarnya ia disebabkan oleh asid yang tidak mencukupi. Apabila asid lemah, injap antara perut dan esofagus akan terbuka, menyebabkan asid naik semula reflux. Ubat pengurangan asid mungkin membantu mengurangkan gejala buat sementara waktu, tetapi dalam jangka masa panjang akan menyebabkan perut mencerna dengan lebih lemah. Apa yang perlu dilakukan adalah membantu badan menghasilkan asid secara seimbang dan mengatur waktu makan dengan betul. Kesilapan-kesilapan ini berpunca daripada niat baik mereka yang ingin menjaga kesihatan, tetapi kadangkala usaha yang berlebihan menyebabkan sistem pencernaan hilang keseimbangan. Usus tidak memerlukan kita memaksanya untuk menjadi sihat, ia hanya memerlukan persekitaran yang tenang dan sesuai untuk membaiki dirinya secara semula jadi. Satu lagi salah faham yang biasa adalah berfikir bahawa makan kurang lemak akan lebih mudah dihadam dan baik untuk jantung. Sebenarnya lemak semula jadi adalah bahagian penting yang membantu sistem pencernaan berfungsi dengan cekap. Apabila kita makan terlalu sedikit lemak, pundi hempedu tidak akan dirangsang untuk merembeskan hempedu, menyebabkan proses pencernaan menjadi perlahan.
Hempedu bertindak seperti bahan pencuci dalam badan. Ia membantu memecahkan lemak kepada kepingan kecil supaya enzim dari pankreas boleh mencernanya. Jika hempedu tidak mencukupi, proses pencernaan tidak akan sempurna dan boleh menyebabkan gejala seperti kembung perut atau sembelit. Selain itu, hempedu juga membantu mengawal pertumbuhan bakteria dalam usus kecil. Apabila badan merembeskan kurang hempedu, setengah bakteria akan tumbuh secara berlebihan dan menyebabkan SIBO. Oleh itu, memakan lemak baik seperti minyak zaitun, mentega dan ikan berlemak akan membantu pundi hempedu berfungsi secara normal dan melindungi usus daripada bakteria jahat. Satu lagi salah faham adalah konsep mengenai pemakanan seimbang. Ramai orang percaya bahawa perlu makan sedikit daripada semua jenis makanan, tetapi bagi mereka yang mempunyai usus yang tidak sihat, cara pemakanan itu menyebabkan sistem pencernaan bekerja terlalu keras, terutamanya apabila kebanyakan makanan mengandungi banyak karbohidrat dan gula. Apabila terdapat terlalu banyak karbohidrat, bakteria dalam usus akan menapai makanan dan menghasilkan gas menyebabkan kembung. Jika mahu sistem pencernaan lebih baik, kurangkan jumlah karbohidrat kepada kira-kira 10,15% daripada jumlah tenaga. Hanya dengan cara itu, usus akan berfungsi dengan lebih baik dan berasa lebih selesa. Kesimpulannya, masalahnya bukan terletak pada kekurangan nutrien, tetapi kerana badan terpaksa bekerja terlalu keras untuk mencerna makanan yang tidak diperlukan. Hanya perlu makan dengan lebih ringkas, kurangkan makanan manis dan kanji, serta lebihkan lemak semula jadi, usus akan kembali berfungsi dengan baik secara semula jadi. Salah faham terakhir yang masih dilakukan oleh ramai orang adalah mempercayai bahawa smoothie sayur-sayuran dan buah-buahan adalah makanan ajaib untuk detoks usus. Kedengaran bagus, tetapi pada hakikatnya, smoothie ini boleh menyebabkan sistem pencernaan bekerja terlalu keras, terutamanya bagi mereka yang mempunyai usus yang tidak sihat. Apabila memasukkan banyak sayur mentah, buah-buahan dan serat ke dalam satu gelas, jumlah serat yang terlalu tinggi akan merangsang bakteria dalam usus kecil untuk bertindak secara tidak normal. Hasilnya menyebabkan gas dan kembung perut hanya dalam beberapa minit selepas meminumnya. Ramai orang minum smoothie pada waktu pagi kerana menyangka akan berasa segar, tetapi sebaliknya berasa perut sebu dan letih sepanjang hari. Smoothie tidak semestinya buruk, tetapi bagi mereka yang mempunyai sistem pencernaan yang lemah, ia boleh menjadi beban yang terlalu besar. Badan memerlukan keseimbangan, bukan paksaan. Daripada meminum sejumlah besar sayur mentah sekaligus, cubalah beralih kepada sayur rebus, sayur kukus atau makanan yang lebih mudah dihadam. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, ramai pakar mula melihat konsep superfood dari sudut pandang baru. Perkara-perkara yang pernah dipuji sebagai makanan hebat seperti smoothie hijau kini menjadi perkara yang perlu digunakan dengan berhati-hati. Sebaliknya, memakan protein semula jadi seperti daging, ikan, telur dan makanan yang ditapai membantu usus menjadi sehat dan pulih dengan lebih baik. Akhir sekali, perkara yang paling penting bukanlah berapa banyak yang anda makan, tetapi sejauh mana anda mendengar tubuh badan anda. Jika mana-mana jenis makanan membuatkan anda berasa kembung atau letih, bermakna usus belum bersedia, berhentilah memakannya. Makan secara ringkas dan biarkan sistem pencernaan pulih sendiri. Badan kita mempunyai keupayaan untuk membaiki diri yang luar biasa asalkan kita tidak memaksanya secara berlebihan. Apabila anda benar-benar memahami cara usus berfungsi, anda akan tahu bahawa kesihatan bukan datang daripada melakukan detoks, tetapi daripada hidup selaras dengan sifat semula jadi tubuh. Dan jika anda ingin memahami dengan lebih mendalam mengenai hubungan antara usus dan kesihatan keseluruhan, sila ikuti video seterusnya di saluran Kesihatan Warga Emas, saluran yang akan menerangkan segala-galanya dengan lengkap dan mudah difahami.